Alright guys, kita nak pergi test drive kereta Lexus LBX mungkin kereta uncle yang seterusnya. Tengok, ini rupa dia, Lexus LBX. Rim sudah di stiker merah, jangan main-main. Memang kecil, cantik dan molek. Jom kita pergi. Skrin dia. Alright, kita berada di dalam Lexus LBX mungkin kereta angka yang seterusnya. Kita nak cuba apakah rasa enjin 3 silinder mewah. Okey, kita datang dari enjin 3 silinder yang ramah. Sekarang kita nak try enjin 3 silinder yang mewah. Kita bersama Mr. Lau. Siapa nak test drive, nak beli dari Mutiara Damansara punya Lexus, Mr. Lau. So boleh call nombor dia dekat description video lah. Okay. Okay, got driving mode. Eco mode and EV mode. Okay, so ini kereta hybrid datang dengan bateri nickel metal hydride dan kuasa dia ialah 135 horsepower, 189 Newton meter top. So lihat me mode. Sekarang dihantar with engine lah. So engine started. Okay. Aku nak tengok mode bro apa. So okay, now it's running on battery. Battery. EV lah. Because of the speed. Okay. So kita mula dengan EV mode. And then if I accelerate it away. We chin. Chin mode. With fast acceleration, then engine will kick in, will start. I see. Okay. So dalam keadaan macam traffic jam ataupun lampu isyarat, sangat-sangat senyap kecuali bunyi aircon. Okay, kita turunkan aircon sikit, kita tengok apakah bunyi kereta. Sangat-sangat senyap. Okay, EV dengar. Ini bunyi EV. So boleh nampak nanti angka tunjuk gambar raja dia. Dia kereta sentiasa menunjukkan apakah mode. So sekarang EV dengan engine sekali. Sekarang balik EV. Okay, kita nak lenjang kereta. Okay, suspension suspension lebih keras daripada kereta-kereta Jepun yang biasa. So dia sangat tenang. Dia hampir kepada kereta seperti Lexus NX sudah. Okay, braking memang mantap lah. Kereta Jepun lebih baik daripada semua kereta-kereta China lah. Mahal kau tu korang mana SS2. Okay, kita cuba kelajuan yang lebih tinggi. Okay, power tengok pickup dia memang bagus, ada heads up display. Sebuah kereta yang sangat mampat, very very well put together. Dia pun ada sistem ADAS. Kau pengen yang ADAS? Pengen dia ADAS. Okay, so dia ada sistem ADAS juga. Sebab lane keep dia sekarang membawa saya. Acceleration memang baik, pickup baik, tetapi ada bunyi sikit lah. Ada bunyi sikit. Tapi dia punya 3 silinder, bila kita dekat lampu isyarat, sebab dia kereta hybrid, dia akan masuk EV mode. So tak ada rattling, tak ada gegaran engine. Itu kelebihan dia, kepandaian dia lah. Battery warranty gila Battery hybrid inverter, everything warranty high. 8 years with unlimited mileage. Unlimited mileage. So pada kawan-kawan yang nak fikir ada bateri di dalam ini, 8 tahun warranty dia 8 tahun. Unlimited mileage, itu kelebihan. So sedap. Kereta yang kecil sangat berkuasa sangat-sangat berkuasa. Kereta angka tak boleh lawan lah. Kereta angka kalah lah. So dia punya walaupun kecil,
Beza dia ialah kereta dia rasa berat sikit sebab dia ada bateri di bawah. So maka kereta dia sangat-sangat planted dalam bahasa Inggeris. Sangat-sangat planted, sangat-sangat tenang. Dan tengok, very nice. Ada sedikit bunyi tayar di belakang, daripada belakang, tapi insulasi dia memang baik. Kita cuba dekat lampu isyarat kita turunkan. Okey, dekat lampu isyarat kita turunkan cermin ni. Okey, boleh dengar? Tunggu bas. Okey, ada bas datang Boleh dengar bunyi bas. Tak ada kereta lah. Okey. So insulasi dia pun boleh tahan walaupun dia single glaze ke double glaze. Single glaze So dia punya insulasi sudah dibuat dengan begitu baik sekali. Saya kohin So braking sangat-sangat mencengkam. Dia punya suspension ditala dengan lebih keras daripada kereta-kereta Jepun yang biasa. Maka dia punya handling akan lebih tajam lah. Power pun sangat-sangat berkuasa. Sebuah kereta yang baloi. Sekarang ada dua spek Satu spek luxury, satu spek ni pokok dia ada premium. So yang think kau yang offer Lang offer. Okey, dua-dua ada offer. Call Mr. Lau Call Mr. Lau. Saya tak mau pecahkan rahsia. Call Mr. Lau. Kau nak tanya. So memang sebuah kereta city car yang sangat sedap untuk dibawa. Rasa ada berat sikit daripada kereta angka sebab kereta angka semua kosong lah. Ini kereta yang mewah, semua barang-barang dia solid. Dia punya finishing semua very nice. Berbanding dengan Lexus, katakan Lexus RX, ini kalah sedikit sebab ini kereta entry level untuk Lexus. Tapi kalau kita bandingkan dengan Proton X50, Activa, kereta-kereta JQ J7, dia memang lebih mewah lah dia punya finishing. Kecuali bahagian atas yang ini soft PU, rasa soft PU. Dashboard memang sangat-sangat soft lah. Screen dua-dua cantik. Dua go in the ngồi thoại hơi kapal không? Để mình giải hạn, mình giải trao đó vậy. Đây dạ bạn. Giải đó. Tengah le tu park mah. Baik. Okey. Okey, kita masuk kapak. Sebab ini ialah event test drive di shopping mall, kita tak boleh pergi jauh. Angka hanya nak rasa kereta. So memang sebuah kereta yang cantik lah dan senang untuk dibawa. Very very quiet. Pada harga yang sekarang tawaran memang baloi, So jumpa lagi video akan datang. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Nak test drive cari Mr. Lau. Okay, bye bye.